Anda semua perasan tak? Okey, sebelum tu, tolong follow, like dan share. Harga emas makin mahal tapi kenapa makin ramai pula yang beli emas sekarang ni? Tengok ni, harga emas dah cecah lebih RM489 per gram. Sebab ramai yang dah sedar sekarang ni, duit makin susut nilai. Tapi emas kalis inflasi. Tak payah nak tunggu kaya tuan-tuan dan puan-puan, baru nak menyimpan. Simpan 1 gram sebulan pun dah cukup dah. Yang penting konsisten setiap bulan. Ataupun RM100 sebulan. Start dulu dari RM100. Yang penting kita mula dulu dalam menyimpan. Orang yang bijak tak tunggu harga emas turun tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dia beli masa ada duit untuk naikkan lagi berat emas mereka. Beli dan terus beli. Mudah saja caranya tuan-tuan dan puan-puan. Anda dapat sahaja gaji, terus ambil 10% daripada gaji dan terus buat simpanan dalam bentuk emas. Contoh, gaji anda RM3,000. Kali 10% daripada gaji iaitu RM300. So, terus asingkan 300 dalam simpanan emas. Lepas tu, yang selebihnya baru berbelanja. Urus keuangan anda dengan bijak. Follow saya untuk dapat tips simpanan emas paling simple. Paling mudah, boleh buat simpanan emas serendah RM100. Buka akaun secara percuma, patuh syariah. Tunggu apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Mula dari sekarang. Okey? Isi detail dekat saya punya kad profile ataupun dekat form di bawah. Saya tunggu tuan-tuan dan puan-puan.